Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera. Bertemu lagi saya Zaza. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah yang berlaku di sebuah bazar Ramadan yang berada di Ceras, Kuala Lumpur. Kisah apabila ramai orang telah merakam video dan memperkatakan tentang kisah video yang berdurasi 31 saat di media sosial tentang apabila peniaga yang tidak bertanggungjawab telah menyimpan makanan yang dikatakan tidak dimasak lagi, iaitu cucuk-cucuk di bawah kanvas dan membiarkan semalaman. Dan ada yang mengatakan bukan semalaman tetapi sudah beberapa minggu beliau membiarkan makanan tersebut dan kemudian menjualnya semula kepada pelanggan. Dan ada yang mengatakan perbuatan itu tidak baik. Ini kerana tahap kebersihan dan apa juga tindakan peniaga tersebut perlulah mengambil tindakan yang wajar. Ini kerana ramai yang mengatakan, termasuk seorang peniaga burger mengatakan beliau juga peniaga burger, tetapi sekiranya tersilap membuat burger, beliau akan menggantikan burger tersebut dengan yang lain dan tidak memberikan burger yang tersilap itu. Mana mungkin orang yang berniaga cucuk-cucuk itu menyimpan dengan mudah begitu saja di bawah kanvas di sana. Dan berita terkini mendapatkan bahawa Kementerian Kesihatan Malaysia telah pergi melihat bazar Ramadan tersebut dan pergi melihat gerai yang menjalankan aktiviti menyorok makanan setiap malam dan keesokannya menjual semula kepada pelanggan. Dan pihak Kementerian Kesihatan telah mengambil tindakan susulan. Apapun, semoga anda semua sentiasa berhati-hati dan memastikan kebersihannya. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami yang dah 1.39k. Alhamdulillah. Dan sekiranya anda melihat ada iklan, jangan skip atau pelangkau. Terima kasih. Okeylah, kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa terus subscribe, like, share dan komen YouTube kami. Kita taruh selalu.